Pada hari ini, kita akan menyelami satu persoalan penting, iaitu bagaimana ilmu dan teknologi mampu membentuk generasi masa hadapan. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Ilmu bukan sekadar dihafal atau disimpan di dalam fikiran, tetapi ianya perlu difahami, diamalkan dan menjadi nilai di dalam diri seseorang bagi membentuk akhlak, sikap dan jati diri yang baik. Manakala teknologi pula digunakan untuk memajukan diri dan membantu generasi muda agar menjadi individu yang lebih potensi, kreatif dan berdaya saing. Jadi, bagaimanakah kita hendak membudayakan ilmu dan teknologi ke dalam kehidupan seharian murid? Yang pertama, ilmu membentuk sikap, teknologi membantu pelajaran. Seorang murid menggunakan tablet untuk menonton video pembelajaran matematik, kemudian membuat latihan sendiri tanpa disuruh. Murid ini bukan sahaja menggunakan teknologi, tetapi mempunyai ilmu di hati kerana berusaha untuk memahami pelajaran dan menunjukkan sikap rajin. Yang kedua, ilmu mengajar nilai jujur. Teknologi digunakan secara betul. Sebagai contoh, murid ini mencari maklumat di internet untuk kerja sekolah, tetapi tidak menyalin bulat-bulat. Sebaliknya, dia menulis semula dengan ayat sendiri. Teknologi digunakan sebagai alat untuk mencari maklumat, manakala ilmu pula digunakan untuk memastikan murid sentiasa bersikap jujur dan berintegriti. Yang ketiga, ilmu mendorong kreativiti. Teknologi menjadi medium. Sebagai contoh, murid menghasilkan video pendek tentang sains menggunakan aplikasi edit video untuk projek sekolah. Jadi, ilmu membantu murid untuk memahami topik, manakala teknologi membolehkan murid berkongsi bersama rakan secara kreatif dan menarik. Yang keempat, ilmu membentuk disiplin. Teknologi perlu dikawal. Sebagai contoh, murid menggunakan telefon hanya selepas menyiapkan kerja sekolah dan menghadkan masa bermain permainan video. Walaupun teknologi mudah diakses, ilmu di hati dapat membantu murid menggunakannya dengan berdisiplin dan seimbang. Apa pandangan puan tentang ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi? Pada pandangan saya sebagai seorang guru besar, ilmu di hati sebagai asas pembentukan insan, di mana dalam pendidikan, ilmu di hati memastikan murid menggunakan pengetahuan dengan penuh tanggungjawab, adab dan etika. Tanpa nilai ini, ilmu yang tinggi sekalipun boleh disalahgunakan. Teknologi sebagai memperkasa generasi masa depan pula adalah selaras dengan aspirasi KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Teknologi perlu dimanfaatkan untuk memperkasakan pembelajaran yang lebih berkesan, relevan dengan dunia masa kini. Sebagai kesimpulannya, kita semua perlu ingat bahawa ilmu menjadi asas pembentukan diri, manakala teknologi memperkasakan generasi untuk belajar dengan lebih berkesan. Gabungan ini dapat melahirkan murid yang berilmu dan celik digital. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi.